dipersilahkan untuk duduk. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi memberkati program kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Adik Muhammad Amal Rizki bin Muhammad Firzuan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Berhimpun pada pagi ini bagi menjayakan majlis peluncuran MEXPA. Ya Allah, berkatilah majlis ini, jadikanlah usaha yang dilaksanakan ini sebagai satu wadah untuk meningkatkan minat, penciptaan dan penguasaan murid-murid terhadap ilmu matematik. Kurniakanlah kepada mereka kefahaman yang baik, akal yang cerdas, hati yang tekun serta semangat yang tinggi untuk terus menimba ilmu. Apa yang saya hormati sekalian, serta anak-anak didik tahun 3 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama bagi menjayakan majlis pelancaran program MEXPA menyemarak penguasaan numerasi murid tahun 3 SK Gurun Pusat bagi tahun 2026. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, jutaan terima kasih saya ucapkan apabila saya melihat kehadiran tuan-puan. Sebenarnya satu pengubat di atas usaha saya sehingga ke hari ini. Inilah yang memberi satu sokongan dan dukungan yang kuat kepada pihak sekolah khususnya dalam kita merealisasikan satu lagi projek untuk kemenjadian murid. Hadirin yang dikasihi sekalian, sains dan matematik adalah asas utama pembangunan minda dan sasiah anak-anak kita. Melalui program MEXPA ini, pihak sekolah telah merangka beberapa objektif khusus demi memastikan tiada seorang pun anak murid kita yang ketinggalan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengenal pasti murid yang masih kurang menguasai dalam matematik, iaitu berada pada tahap penguasaan TP1 hingga TP3, dan berdasarkan data PBB tahun 2025. Jadi inilah anak-anak yang kita hendak garap, yang kita hendak gilap agar dia boleh menguasai penguasaan dalam asas numerasi. Baik, antara objektif yang kita harapkan meningkatkan penguasaan numerasi asas murid tahun 3. Jadi kita tak memastikan anak-anak menguasai kemahiran asas mengira, mengamalkan konsep matematik secara teratur serta membina asas yang kukuh sebelum melangkah ke tahap yang seterusnya. Seperti yang kita sedia maklum, asas ini dalam numerasi sangat penting. Apabila dia melangkah ke tahun 4, pastinya permasalahan topik dalam tahun 4 akan menjadi lebih sukar. Jadi jika anak-anak belum menguasai asas numerasi, pastinya itu akan membantutkan minat mereka. Jadi inilah inisiatif yang kita ambil. Okey. Seterusnya, mewujudkan budaya pembelajaran yang menyeronokkan. Kalau sebut matematik, murid biasa dia akan cakap apa? Murid akan kata susah, betul? Susah lah mak, susah. Dia kata susah, dia tak nak buat. Betul tak anak-anak? Dia rasa susah tengok, lebih baik main game, lagi seronok, kan? Jadi kita cuba kita buat pendekatan yang menarik agar anak-anak ni timbul minat untuk matematik. Jadi kita ingin mengikis stigma bahawa matematik itu sukar dan menakutkan.
Sebaliknya menjadikannya satu subjek yang interaktif, menarik dan menggembirakan. Selain itu, kita juga akan cuba memperkasakan guru melalui kolaboratif dan sokongan berterusan, memberi ruang kepada para guru untuk berkongsi kepakaran, menggunakan strategi pengajaran digital terkini dan bekerjasama secara berpasukan demi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, kita harap dapat melahirkan murid yang yakin, kompeten dan berdaya saing, membentuk keyakinan diri anak-anak agar berani mencuba, berfikir secara kritis dan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Jadi kalau kita ibu bapa, saya pun sebagai ibu, kita ambil berat, kita cakna, kita asuh minta murid ini agar sentiasa berfikir dan cuba menyelesaikan masalah. Bak kata pepatah, belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Jadi inilah peranan kita sebagai ibu bapa. Baik, saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan menyorot tentang aktiviti yang kita fokuskan sepanjang bulan Ogos. Bagi mencapai sasaran ini, beberapa aktiviti menarik dan impak yang tinggi telah dirancang khusus sepanjang bulan Ogos ini. Antaranya, kita namakan NEXPAD numerasi klinik atau game station. Yang ini akan bermula pada 4 Ogos, setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu. Jadi kita harapkan ibu bapa boleh menghantar anak lebih awal, dan program ini akan bermula pada setiap pada hari Isnin, Selasa dan Rabu sepanjang bulan Ogos, bermula dari pukul 7.20 hingga 7.45 pagi. Jadi aktiviti yang kita buat secara santai, maksudnya kita akan ada permainan, mengikut guru, di bawah pengawasan guru tersebut. Dan kita telah agihkan murid-murid ini kepada mentor, dan guru ini akan membuat satu game atau permainan yang dapat menarik minat murid dalam matematik. Dan stesen permainan matematik dan bimbingan asas kemahiran ini adalah sentiasa di bawah pengawasan guru-guru. Seterusnya, antaranya kita juga namakan aktiviti ini ialah NEXPAD PLC Digital Kit. Yang ini kita akan berkolaboratif dengan SIC Class untuk membangunkan kompetensi guru-guru, supaya cikgu-cikgu dapat melengkapkan dengan kit digital pengajaran numerasi secara yang lebih menarik. Dan seterusnya, aktiviti yang kita namakan NEXPAD at Home, yang ini bermula dari hari ini hinggalah akhir bulan Ogos. Inisiatif pembelajaran di rumah dengan sokongan berterusan daripada ibu bapa dan pihak PIBG bagi mengukuhkan latihan matematik secara konsisten di kediaman masing-masing. Jadi kita juga mengharapkan ibu bapa dapat memberi perhatian agar murid dapat menyiapkan latihan dalam modul yang kita bekalkan kepada murid-murid. Dan seterusnya ialah NEXPAD Body Mentor. Yang ini ialah pendekatan rakan sebaya dan bimbingan terpandu bagi membina sikap saling membantu dan menyemarakkan semangat belajar sesama rakan sekelas. Kita latih guru sebagai mentor, dan juga di dalam kelas nanti ada murid-murid
yang lebih menguasai akan membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemuncak program ini kelak akan ditutup dengan Maths Spark Carnival dan Excellent Award pada bulan September nanti bagi meraihkan kejayaan dan kesungguhan anak-anak kita. Jadi anak-anak, ya, rebutlah peluang ini, ya. Ikuti setiap aktiviti, ya, buat latihan dalam modul yang kita bekalkan, buat dengan bersungguh-sungguh, ya. Sebab di akhirnya nanti kita akan memberi penganugerahan kepada murid-murid, anak-anak kita yang telah berjaya menguasai. Sidang hadirin, ibu bapa dan rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, anak-anak umpama kain putih, dan kitalah yang bertanggungjawab mencorakkannya. Kejayaan anak-anak tidak boleh diletakkan di atas bahu guru semata-mata dan tidak juga boleh diserahkan sepenuhnya kepada ibu bapa di rumah. Ibu bapa yang dikasihi, luangkanlah sedikit masa setiap hari untuk bertanya tentang pembelajaran mereka. Berikanlah kata-kata semangat dan jadilah penyokong utama mereka di rumah. Sokongan kecil tuan-tuan dan puan-puan adalah inspirasi terbesar buat mereka. Buat rakan-rakan guru panitia matematik yang sangat saya kagumi, terima kasih atas pengorbanan, keikhlasan dan usaha tanpa jemu. Amanah yang kita pikul ini amat berat. Namun ingatlah bahawa setiap titik peluh dan kesabaran kita dalam mendidik anak-anak ini adalah saham akhirat yang sangat bernilai. Dan tidak lupa juga saya titipkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Lieutenant Colonel Muhammad Nazri, Guru Besar SK Gurun Pusat, kerana telah memberi kebenaran, ya, dan memberi banyak inspirasi kepada saya dalam menjayakan program Maths Spark di SK Gurun Pusat. Bila mana sekolah dan rumah seiring genggaman tangan kita rapat dan erat, tiada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki oleh anak-anak SK Gurun Pusat. Akhir kata, saya menyeru agar kita bersama-sama menjayakan program ini dengan penuh komitmen dan kasih sayang demi kemanjadian murid-murid kita. Jati diri dibina teguh, pendidikan dijaga sepenuh jiwa. Maths Spark dinyala semangat berguru, pasti melahirkan insan berjaya. Sama-samalah kita pegang cogan kata kita, matematik seronok, murid cemerlang, sekolah gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha penyelaras program Maths Spark, Cikgu Siti Aida, Barisan Guru Pertolongan, di kuasa program Maths Spark, para waris dan tuan-tuan perempuan yang hadir pada hari ini, serta murid-murid juga yang turut hadir. Dan saya mengambil kesempatan di sini dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sanggup meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita dalam satu program yang pada pandangan saya amat penting untuk kemandirian murid-murid kita, khususnya dalam mata pelajaran matematik. Terlihat ada 36 orang 36 orang murid yang terpilih. Bagi saya satu perkara yang penting, sangat beruntunglah dipilih, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Puan Siti Aida yang telah
Bertungkus lumus merancang satu program yang memberi impak penjadian murid di sekolah kebangsaan Guru Pusat. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Siti Aida ni merupakan penolong kanan takdiran daripada sekolah kebangsaan Batu Empat. Dia cakap tadi pelik sikit kan, ada slang-slang, bukan slang Kedah kan, slang dia orang Selangor. Dia orang Selangor kan, tapi jadi orang Kedah, dia kahwin orang Kedah. Suami dia kawan baik saya dulu, dia tanam sekali. Dia main sini pun saya kenal. Dia masing-masing sepak pun, suami dia mengaji sekali dengan saya, dia tanam di sekolah menengah bidung. Okey, untuk makluman juga, Puan Siti Aida ni sekarang sedang mengikuti program MPQEL di IAB Utara dan untuk menjadi guru besar. Menjadi guru besar dia kena ikut kursus, kemudian dia kena buat program dan di bilik sekolah guru pusat dia kena buat latihan dulu dekat SA guru pusat. Dan tahun lepas ada seorang Ustaz Sadat dari sekolah Kebangsaan Bulang bersama juga hadir ke sini untuk buat latihan sebagai guru besar dan telah berjaya dah lantik pun. Sekarang menjadi guru besar di sekolah Kebangsaan Alus Kata. Saya rasa Puan Siti Aida ni pun tak lama tahun depan nanti kan. Malam tahu tiba-tiba dia main guru besar jadi guru sampai sini pula kan. Okey, tak apalah tuan-tuan dan puan. Saya tak mau ulas panjang di program ni, Cikgu Siti Aida dah cerita pun. Cuma harapan saya kepada tuan-tuan dan puan memastikan anak tuan-tuan dan puan tu hadir ke sekolah itu ya. Dan setiap hari itu dah wajiblah hadir ya. Kemudian untuk program ni datang awal sikit sebab kita start 7.20 kan. Lepas tuan-tuan sembahyang subuh tu hantar kan. So lepas siap awal sampai kat sekolah ni 7-10 minit tu cantik lah untuk kalau main lambat, kalau pergi 7.20 baru nak keluar sekolah sampai kat depan 7.30, kita hanya peruntukkan masa 20 minit saja, 7.20 sampai 7.45. Lepas tu kita akan masuk kelas belajar seperti biasa. Kalau lambat hadir terlepaslah dan kita juga akan sediakan modul dan modul ni akan buat di rumah juga. Tuan-tuan dan tolong tengok. Kita bagi ni berdasarkan kemampuan murid. Dia tak tinggi, at least dia boleh memahami perkara-perkara asas dalam matematik. Kita minta tuan-tuan dan tengoklah. Kalau dia buat saja mungkin dia tak buat, ataupun dia buat dia tetap buat. Tolong tengok. Tapi saya rasa saya tengok modul tu, saya ingat wali boleh buat kot. Boleh ajak, dia simple je kan. Okey. Dan untuk makluman yang tuan-tuan dapat ikuti pun disediakan oleh kenduri oleh Puan Siti Aida lah. Kan saya bagi itu je. Saya bagi betulkan modul dengan saya sediakan cikgu ya kan. Lain-lain semua atas usaha Puan Siti Aida. So kita ucapkan terima kasih juga lah. Dan tuan-tuan dan puan, harapan kita supaya murid-murid yang berada di tahap 1, 2 dan 3 ni akan dapat membuat lonjakan selepas program ini dilaksanakan ya? Dan kita, jika program ini memberi impak yang besar kepada murid tahun 3 yang ada, kita akan teruskan kepada murid-murid yang lain juga selepas ini. Mungkin sampai akan pula kita akan buat ya? Tapi yang penting adalah tuan-tuan dan perempuan memberi kerjasama ya? Itu je. Dia tak boleh jalan satu hala, dia kena jalan dua hala. Sekolah dan waris kena memberi kerjasama. Sekolah akan cuba membantu anak-anak perempuan di sekolah, dan di rumah kita tak mampu nak tengok. Yang boleh lihat tuan-tuan perempuan sendiri yang boleh tengok anak-anak. Dan saya ingat bagi peruntukan masa setengah jam yang untuk satu subjek boleh cukup, tak perlu banyak-banyak ya?
Kemudian kalau dah nak main telefon lah kan, kita jamin lah semua anak-anak balik rumah main telefon lah. Main telefon kan. Mari mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha dan mengenal Muhammad Nazrin bin Saad di atas kesudian untuk melancarkan gimmick bagi majlis peluncuran projek Match Park kita pada pagi ini. Baik hadirin hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya kita akan menyaksikan video animasi bagi montaj program yang disediakan oleh Cik Syazli. Dipersilakan. Bersama menyemarak penguasaan numerasi murid tahun 3. Ucapan terima kasih kepada pihak pentakdim, utamanya Lieutenant Colonel Muhammad Nazrin bin Saad selaku Profesor yang menyokong program ini dilaksanakan. Kawan-kawan sangat beruntung dapat menyertai program yang hebat dengan pelbagai aktiviti menarik. Program Match Park ini merupakan hasil sinergi guru cemerlang matematik, guru matematik serta sokongan padu Ibu Bapa dan PIBG SKGP. Semoga program ini dapat meningkatkan kefahaman kawan-kawan dan minat terhadap mata pelajaran matematik. Kawan-kawan, program ini dapat meningkatkan penguasaan numerasi murid tahun 3. Selain itu, menunjukkan budaya pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu juga berhasilkan guru melalui kolaboratif dan sokongan berterusan. Selamat belajar dengan penuh yakin dan semangat kawan-kawan semua. Matematik seronok, murid cemerlang, sekolah gemilang. Kami pasti anda semua berjaya dengan cemerlang di penghujung program ini. Jumpa lagi. Bye. Habis penyampaian cenderamata tadi, maka berakhirlah program Majlis Peluncuran Projek Match Park bagi Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat untuk tahun 2026. Majlis merakamkan jutaan terima kasih khususnya kepada penaras pengurus projek iaitu Puan Siti Aida binti Muhammad kerana memilih Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat sebagai tapak projek Match Park, dan juga kepada yang berusaha
kepada Lieutenant Colonel Muhammad Nazri bin Saad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat yang menerima program Projek METSPA bagi murid-murid tahun 3 khususnya. Jadi saya akhiri majlis kita pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.